Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong saluran ini. Jika anda masih belum melanggan, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas sebarang info bantuan kerajaan yang terkini. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan perubahan kadar bantuan musim tengkujuh atau BMT bagi tahun 2026. Perubahan ini mendapat perhatian ramai kerana kadar bantuan yang sebelum ini berjumlah RM800 kini ditetapkan sebanyak RM400. Berdasarkan ketetapan semasa, pembayaran BMT 2026 akan dibuat dalam dua fasa, iaitu RM200 pada November 2026 dan RM200 lagi pada Disember 2026. Perubahan ini menyebabkan ramai penerima tertanya-tanya mengapa jumlah bantuan dikurangkan sehingga separuh. Namun, berdasarkan maklumat yang dikongsikan oleh pihak Rizda kepada orang awam, pengurangan ini bukan bermaksud bantuan dihentikan. Sebaliknya, BMT akan melalui proses penambahbaikan yang dijangka bermula pada Januari 2027. Setakat ini, kerajaan masih belum mengumumkan secara rasmi bentuk bantuan baharu tersebut, justeru orang ramai disaran menunggu pengumuman rasmi apabila tiba masanya. Ini bermakna pembayaran RM400 bagi tahun 2026 hanya melibatkan tempoh November dan Disember. Bagi bantuan selepas itu, termasuk untuk Januari 2027 dan bulan-bulan berikutnya, semuanya bergantung kepada pengumuman rasmi kerajaan. Sekiranya bantuan baharu itu melibatkan peruntukan kewangan tahun 2027, ia lazimnya akan diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2027. Oleh itu, pekebun kecil getah disaran mengikuti pembentangan tersebut bagi mengetahui bentuk penambahbaikan yang bakal diperkenalkan. Dalam masa yang sama, permohonan BMT 2026 masih dibuka. Tempoh permohonan dan kemas kini adalah dari 1 Januari 2026 hingga 30 September 2026. Walaupun masih ada masa, pemohon digalakkan membuat permohonan atau mengemas kini maklumat lebih awal bagi mengelakkan sebarang masalah pada saat akhir. Bagi mereka yang belum pernah menerima BMT, permohonan baharu perlu dibuat. Manakala penerima sedia ada pula, diwajibkan mengemas kini maklumat supaya rekod yang disimpan oleh Rizda sentiasa tepat dan terkini. Sebagai peringatan, antara syarat utama kelayakan ialah pemohon mestilah warga negara Malaysia, pekebun kecil atau penoreh getah yang berdaftar dengan Rizda, mengusahakan kebun getah seluas 0.1 hingga 4 hektar secara agregat, mempunyai permit otoriti getah yang masih sah ketika permohonan dibuat, dan bagi setiap lot tanah, hanya seorang penerima sahaja layak menerima bantuan sama ada pemilik atau penoreh. Tujuan utama BMT adalah membantu meringankan beban pekebun kecil getah yang kehilangan pendapatan ketika musim tengkujuh apabila aktiviti menoreh tidak dapat dijalankan seperti biasa. Jadi, walaupun kadar bantuan tahun 2026 dikurangkan kepada RM400, masih ada harapan bahawa satu bentuk bantuan yang ditambah baik akan diperkenalkan mulai Januari 2027. Buat masa ini, orang ramai dinasihatkan supaya menunggu pengumuman rasmi kerajaan dan memastikan permohonan atau kemas kini BMT diselesaikan sebelum tarikh tutup. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.